Hari ini saya akan bukan unboxing, saya dah buka sebenarnya plastik hitam dengan dia punya wrapping, bubble wrapping itu saya dah buka. Cuma saya belum spray lagi. So hari ini saya akan buat first impression untuk perfume daripada Medin Fragrance. So saya ada beli 6 perfume. So apa yang ada dalam kotak ni? Dia bagi saya sampel yang bersaiz 2 ml, ada 4 lah semuanya. Yang ni Parameswari. Seterusnya yang ni Primadonna. Seterusnya Parameswari lagi. Semua ni saiz 2 ml. Dan Bidasari. Okey, yang ni. Dan satu lagi, okay, nanti kita akan buka, itu surprise lah. Kita mulakan dengan Eau de Cologne dulu. Ini adalah saiz yang paling besar, Eau de Cologne. Saya beli 2. Saiz 100 ml Eau de Cologne. Dan yang ni Sri Kandi Cintaku. Dan satu lagi adalah Gurindam Jiwa. Okey, mari kita buka dan kita try bau apa untuk perfume ni. Oh, cantik. Cantik dia punya atomizer. Dia punya mist itu pun cantik, sangat halus. Bau di depan sini dia sangat citrusy, bau zesty tu sangat kuat. Ini memang sesuai untuk pakai outdoor dan juga pakai waktu siang. Sedap. Ada tak note di sini? Kita tengok dahulu. Oh, tak ada. Dia tak letak notes kat sini untuk Sri Kandi Cintaku, tapi dia memang bau juicy, macam orange, juicy orange. Bau buah orange yang sangat berjus dan sweet lah. Okey, seterusnya kita gerak kepada yang kedua tadi. Yang kedua iaitu Gurindam Jiwa, 100 ml Eau de Cologne. Ini botolnya. So mari kita spray. Macam mana bau untuk Gurindam Jiwa. Cantik juga dia punya atomizer. Dia macam bau gula-gula hex ataupun gula-gula kismi. Dia macam bau lada hitam. Ya. Macam pink pepper pun ada juga. Sweet. Buzi, memang buzi. Bau hangat, memang bau buzi tu sangat-sangat menyerlah. Betul? Harap-harap ianya long lasting lah. This one, yang kedua. Yang ketiga kita akan tengok yang 50 ml. Ini Eau de Parfum. Kita mulakan dengan Kuala Lumpur series. Kuala Lumpur series yang ni Jalan P Ramlee. Dia punya notes di sini ialah boozy, white floral, cacao, animalic. So itu yang dia letakkan kat sini. So dia punya bau macam mana? Jom kita try. Banyaknya dia punya ni mist. Okey, bau yang sedap. Bau white floral, cacao animalic dan boozy. Bau dia macam mengingatkan saya kepada YSL Libre Intense untuk ni Jalan P Ramlee. Tapi memang sesuai lah, Jalan P Ramlee yang mengambil kenangan. Memang seniman, seniwati berkarya di sana, berlakon di sana. Memang vibe wanita yang anggun, seksi, menggoda.
Tapi dia bukan bau yang klasik, dan ini dia ada macam bau yang modern. Sebab memang boleh diterima pakai, boleh diguna pakai untuk semua orang. Dia ada vibe Chanel juga, Coco Chanel. Betul. Dia ada vibe Coco Chanel, bukan Coco Chanel Mademoiselle, Coco Chanel. Korang carilah sendiri Coco Chanel tu macam mana. Dia ada vibe macam tu, bau klasik, tetapi dia tetap ada modern style kat sini. Sedap. Saya boleh pakai ni, walaupun dia bau floral tapi saya boleh pakai. Jenis perfume macam ni saya memang sangat suka, sebab saya memang peminat setia brand Chanel. Apa-apa yang daripada brand Chanel memang saya sangat suka. Memang saya peminat perfume klasik juga. Okey, itu adalah untuk KL series yang pertama, Jalan P. Ramlee. Seterusnya saya ada Prameswari. Prameswari ini dia ada white floral, citrus, amber dan fruity. Semua dia punya atomizer ni memang cantik lawa lah. Memang berkualiti lah untuk perfume ni. Macam familiar lah bau dia. Dia macam ada bau sedikit macam Coach floral. Ya. Ada Coach floral untuk yang ni. Prameswari. Kalau lelaki nak pakai pun tak kisah. Kalau saya lah personally, saya tak kisah apa orang pakai. Lelaki pakai wangi perempuan ke, perempuan pakai wangi lelaki, saya tak kisah. As long as bau wangi. Itu yang saya penting lah. As long as bau wangi, saya memang tak kisah orang pakai. Budak ke, remaja ke, orang tua, asal ada bau perfume, bau yang wangi, saya memang suka. Seterusnya gerak kepada yang ketiga. Yang ni bukan KL series. Kita dengan KL series ada 3 KL series. Kita gerak pada nombor 3 KL series juga. Jalan Sultan Hishamuddin Blackberry Orchid Vetiver Mask. Ini size 50 ml juga. Bau perfume ni, bau perfume apa? Kita spray 1, 2, 3. Oh. Bau yang familiar. Delina Di Marley. Dia ada vibe macam tu, tetapi ini lebih sweet lagi. Blackberry Orchid Vetiver Mask. Tapi bau dia sedap. Ini memang bau-bau nakal lah. Perfume macam ni memang bau-bau yang nakal. Ini sesuai ni kalau macam untuk formal dinner, formal meeting, pergi party ataupun anniversary. Kalau nak jadikan sebagai hadiah ataupun hantaran, ya yang ni sesuai ni. Bau dia seksi, menggoda. Tapi dia bukan bau kanak-kanak lah, tidak lah. Dia ada matang sedikit. Sedap, saya suka. Jalan Sultan Hishamuddin. Kejap. Jalan Sultan Hishamuddin. Tapi bau dia sangat modern. Okey. Last kali yang 50 ml ni, yang ni bukan KL series lah. Yang ni ialah Sri Kandi series Purnama Lychee Peach Mask Vini. Bau macam familiar. Bukan, dia punya ingredients note di sini macam familiar. Mari kita try. Dekat sini dia letak bunga rose.
Adakah sangkaan, tekaan saya betul apa yang ada dalam minda saya? Betul, tepat sekali. Dengan melihat bunga ros ni saja pun saya dah dapat agak dah bau perfume apa. Flower narkotik yang ni. Tapi dia agak fruity lah, dia lebih ke bau fruity untuk ini. Bau ros dia ada, tetapi fruity itu lebih dominan. Bau lychee, betul, lychee, peach, musk, peony. Kalau korang suka bau flower narcotic untuk inspired perfume, yang ni anda boleh try lah. Cuma untuk longevity tu nanti SPA, nanti saya akan share dengan anda. Pengalaman saya dah memakai ni, at least saya pakai seminggu dahulu baru saya dapat conclude lah pengalaman menggunakan perfume ni. At least saya pakai seminggu. So saya memang saya try kat kertas, kat baju, kat badan, kat pakaian, memang saya try. Sebab bau dia nanti akan berbeza, longevity dia pun akan berbeza. Okay, last sekali saya dapat free sample. Free sample ini full size dia bagi. So terima kasih banyak-banyak untuk Made in Fragrance. Dia ada bagi saya 4 sampel tadi, tapi yang ni size 2 ml dan yang ni dia bagi full size 50 ml. Yang ni ialah Primadonna Eau de Parfum. Dia ada vanilla, almond, nutty, amber. Tapi bau akan bau lah, dia punya note macam familiar. Okay, tak apa, kita try untuk perfume ni. Bau dia macam mana? Okay, cantik, lawa. Dia punya atomizer, dia punya mist pun halus. Bau familiar. Cuba saya tak ingat bau apa, tapi sangat familiar lah. Dia macam Coach Floral EDP pun ada. Sama ada dia Coach Floral EDP, Scandal, apa lagi yang berasaskan vanilla lah. Tetapi yang ni dia punya vanilla tak berapa dominan sangat, tapi ada. Bau sweet vanilla tu memang ada kat sini. Bau almond, bau nut dan amber. Dia senang saja. Dia punya bau di sini memang linear. First spray tadi sampai bedah 1 minit ni, bau dia tidak kompleks. Bau dia macam linear, satu baris macam tu saja. Dan perfume ini memang perfume yang agak matang. Dia bukan untuk budak-budak lah. Memang orang yang dewasa lah. Lebih sesuai untuk pakai perfume ni, Primadonna. Bau yang seksi, menggoda. Bau yang matang. Untuk formal, untuk turun kerja boleh juga untuk ni. Tetapi untuk outdoor saya tak berapa sarankanlah untuk Primadonna ni, sebab bau dia manis, bagi saya manis. Kalau cuaca panas, perfume manis ni memang glowing, memang menyakitkan hidung. Even kita sendiri pun kadang-kadang dia akan macam menyebabkan hidung kita rasa pedih sebab dia terlampau manis. Bau-bau manis ni memang mengganggu orang di sekeliling kita kalau dah bertindak balas dengan bau peluh kita dengan cuaca yang panas, menjengkelkan. Okey, itu saja untuk first impression saya bagi perfume yang saya beli dan juga free gift yang saya dapat. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.